lagi. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Jadi sebelum kita mulakan dengan soalan temu bual pada hari ini, boleh cikgu kenalkan nama cikgu dulu, berapakah tempoh cikgu berkhidmat dekat sekolah ni dan juga jawatan yang cikgu pegang dekat sekolah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Radhi Hamzah, Guru Besar SK Kampung Bedah dan berkhidmat di SK Kampung Bedah selepas PKP iaitu tahun 2021 sehingga sekarang lah, itu lebih kurang 4 tahun. Okey, itu sajalah latar belakang sajalah. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, apakah peranan cikgu sebagai guru besar dalam mengawasi pelaksanaan TS25 ni dekat sekolah? Okey, saya sebagai guru besar untuk merealisasikan TS25 di sekolah ni, pertama sekali saya merangkalah membentuk misi dan hal tuju sekolah selaras dengan PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, dan ini akan memberi kejelasan lah kepada guru-guru dengan memastikan warga sekolah memahami matlamat TS25, iaitu untuk amalan meningkatkan kemenjadian murid, kecemerlangan sekolah melalui amalan kepimpinan yang berkualiti, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Itulah yang penekanan yang dibuat oleh saya untuk memastikan TS25 ni berjalan dengan lancar, dan seterusnya mengawasi pelaksanaan secara berkuasa. Okay. Jadi soalan yang kedua, bagaimanakah cikgu menyokong guru-guru lain dalam memahami dan mengaplikasikan dasar-dasar ni dalam pendidikan mereka? Okay, saya memastikan guru-guru memahami dan mengaplikasikan dasar-dasar TS25 ini dalam pengajaran mereka melalui pengajaran bengkel, PLC, personal learning community, dan kami menjalankan sesi PLC secara berkala dan yang berfokus kepada pengajaran yang berimpak tinggi, membimbing dan juga membuat pemantauan pada pembelajaran dan pengajaran guru. Okay. Dan soalan yang terakhir, apakah strategi yang cikgu gunakan untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar pendidikan ni? Strategi yang kita amalkan, pertama sekali semestinya lah pemantauan berdasarkan data yang diperolehi hasil daripada PDP dan juga penguasaan murid, kemudian komunikasi yang berkesan dalam mesyuarat, kita memberi kejelasan kepada guru-guru untuk memastikan dasar ini dapat dijalankan dengan lebih efektif lah, lebih berkesan di sekolah, kemudian buat refleksi, memberi penambahbaikan supaya supaya guru digalakkan budaya reflektif ini untuk memastikan guru-guru tidak lari lah daripada matlamat dan juga amalan yang dibuat mengikut amalan yang terbaik lah yang diamalkan supaya dapat memberi tadilah dasar matlamatnya, iaitu untuk memastikan kemenjadian murid dan juga sekolah cemerlang. Jadi saya rasa itu saja soalan untuk pembual pada hari ini. Terima kasih sekali lagi cikgu kerana sudi menerima pembual saya pada hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Puan kerana sudi menerima pembual pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan dengan pembual pada hari ini, boleh Puan kenalkan diri Puan dulu, jawatan yang Puan sandang kat sekolah ni dan juga berapa lamakah Puan dah bekerja berkhidmat dekat sekolah ni? Terima kasih. Saya ucapkan kepada semua. Nama saya Cikgu Suriana binti Abdullah. Saya baru masuk ke sekolah ni tahun 2022. Sebelum ni saya mengajar di Selangor.
dan ditukarkan ke Kelantan kerana minta balik ke Kelantan. Okey, saya bila masuk ke sekolah ni, saya terus diberi jawatan guru pusat sumber lah, iaitu guru perpustakaan dan media. Kejut juga lah mari tu kan, kena jaga bilik yang besar ni. Banyak lagi belakang tu, macam selagi ambil gambar dah sebelah ni ada bilik tayang, lepas tu ada kita buat bilik TV PSS, mungkin akan ditubuhkan nantilah. Dah ada tim sekarang ni, tapi insyaAllah akan datang kita cuba bangunkan lagi tim TV PSS SK Kampung Bedal. Jadi soalan yang pertama, sejauh manakah program nilam dijalankan dekat sekolah ni? Okey, soalan pertama berkenaan dengan sejauh manakah tu. Bagi SKKB, bila saya mari dulu sebelum ni, saya dapat tahu pustaka ni cara buka. Mungkin dia di tingkat atas, tingkat 4, budak pun tak mari. Bila saya masuk sini, saya galakkan murid naik ke tingkat 4 ni. Saya buka, saya beli bahan, beli permainan, suruh budak naik. Mula-mula tujuan saya suruh budak naik ke pusat sumber, mari main dulu pun tak apa. Lepas tu saya suruh dia baca. Suruh baca dan buat perekodan. Sebab saya nak kita tahu nilam ni amalan untuk membaca. Jadinya saya tumpukan kepada murid tahun 3, 4, 5 dan 6 untuk baca dan buat perekodan. Manakala untuk murid tahun 1 dan 2, saya lebihkan beli buku macam ni, buku suku kata. Jadi dia orang boleh membaca dengan cepat lah. Dia orang tak buat perekodan. Murid tahun 1 dan tahun 2 tak buat perekodan. Untuk murid tahun 3, 4, 5, 6 sahaja buat perekodan. Jadi dia orang baca dan tengok gambar je. Murid tahun 1 dan tahun 2 ni dia orang macam kalau kapur lah, dia tak boleh baca mana lagi. Dia tak boleh baca lagi. Jadi dia just tengok gambar dan suku kata mudah-mudah je lah. Kalau tengok banyak lagi buku besar-besar tulisan dia, saya beli cari untuk dia tarik minat dia orang membaca je dulu. Sebab sekolah kampung kita tahu dia orang memang tak minat sangat lah baca tu. Nak tarik perhatian dia orang tu, cari buku-buku dia, pergi pesta buku, pergi kedai-kedai buku untuk tarik minat dia orang dulu je. Murid 1, 2 tadi kan, dia lebih kepada bergambar berwarna-warni lah. Saya benda gitu. Macam tahap 4, 5 ni tu dia orang boleh nak novel tu, dia orang nak dah lah. Saya ada buat pinjaman pun adalah untuk murid tahun 4, 5 dan 6. Tapi lepas cikgu datang ke sini lah baru macam aktif program ni. Kita sebab sebelum ni katanya tutup. Tak sampai ada seorang sebelum tu cikgu dulu ni okey, lepas tu dia pindah, memang tak naik sangat dia kata. Okay. Seperti yang kita tahu, biasanya program nilam ni kita bagi macam hadiah ataupun penghargaan kepada murid yang baca banyak buku kan. Jadi adakah program ni dia bagi kelebihan atau kesan kepada murid? Kesan tak? Sebab biasanya murid ni dia hanya menyalin sinopsis buku tu sebab dia nak akan hadiah tu. Betul. Kalau kita tengok pun memang dia orang tu bertengok tulis tajuk, tak baca sangat. Tapi untuk galakkan dia orang tu, saya suruh dia orang cerita balik. Panggil hok macam-macam murid-murid hok depan lah, kelas depan, kelas 4 UKM, kelas 3 UKM, kita panggil, kita suruh dia orang terai balik apa dia hok dia baca. Lepas tu ganjaran ada buat adalah dia orang bila 3 bulan sekali, 4 bulan sekali saya akan bagi hadiah di perhimpunan untuk bacaan terbanyak. Mereka berebut-rebut jugalah datang untuk baca buku dan buat perekodan nilam dalam sistem AIN. Sekarang ni kita tahu dalam sistem AIN lah. Sebab saya pun tengok purata dalam AIN dan ni guna buku nilam ni manual lah. Buku ni guna manual dan nilam tu saya campur. Kira saya akan ambil panggil nama untuk bagi ganjaran 2 benda ni. Buku nilam ni dengan sistem AIN tu. Kira dua-dua lah untuk untuk galakkan dia orang baca. Tapi kalau memang kalau dari segi rasanya kita tengok ramai lah dia just tulis nama, tajuk buku. Tapi budak-budak pandai tu memang kita ada lah apa rajin tu ada. Dia orang buat betul-betul. Segelintir tu memang lah kan. Saling je lah. Jadi
soalan terakhir, adakah cikgu menerima latihan berkaitan dengan dasar pendidikan nilai? Kalau ada, apa latihan yang cikgu terima tu? Setakat ni tak ada, tapi ada PPD Kuala Kerai dengan BTPM Pekalan Cepa ada panggil, tapi dia ada just bagi secara rawak je lah maklumat tentang perpustakaan. Lepas tu ada nak masuk pertandingan dan buat pertandingan bawah ke apa nak ayat bawah syarikat masa Comet Star kan itu masa Comet Star tu dia buat pertandingan pusat sumber lah. Cuma just gitu je lah, just pergi latihan khusus gitu je. Kalau berkenaan dengan perekodan nilai ni tak ada sangat. So ada lah setahun tu adalah 2 kali pergi untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan info pusat sumber dan nilai. Tapi kalau dari segi bengkel dengan khusus tu memang tak ada lah. Saya rasa itu sahaja untuk buat pada hari ini. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Bila dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi menerima perbualan pada hari ini. Jadi sebelum tu boleh cikgu kenalkan nama cikgu, berapa tahun dah cikgu berkhidmat dekat sekolah ini dan jawatan yang cikgu sandang? Okey, nama saya Nur Masriana binti Muhammad Nur. Saya baru saya masuk ke sekolah ni tahun 2022. Maksudnya dalam tahun ni tahun keempat lah saya berada di SK Kampung Bedah ni. Sekarang saya sebagai ketua panitia subjek RBT lah. Dan beberapa tugas lain untuk penyelaras TMK dan penyelaras TS25 dan penyelaras STEM. Jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama. Sejauh manakah cikgu mengaplikasikan pendekatan PEK 21 terutamanya dalam teknologi dalam degree science? Setakat ni kalau untuk sebab saya mengajar subjek RBT, jadi bagi subjek RBT setiap tahun 4, 5 dan 6 dia memang ada masukkan TMK. Untuk tahun 4 murid tersebut belajar pengatur caraan menggunakan aplikasi Scratch. Tahun 5 dan 6 dia buat pengatur caraan dalam aplikasi MacCode for Microbit untuk buat projek bagi tahun 5 dan 6 lah. Bagi untuk bahasa Melayu pula hampir kebanyakan saya gunakan teknologi. Sebab kebetulan kelas yang saya ajar, kelas 2 UTM, kebanyakan murid tersebut adalah lemah dalam membaca. Jadi kita perlukan, kita tak boleh nak cok and talk semata lah. Jadi kena perlukan gunakan teknologi ni untuk murid tu lebih nampak bagaimana untuk bila dia nak belajar mengeja tu, dia lebih nampak lah apa yang perlu kita gunakan ABM. Kita buat beberapa aplikasi lah. Kita tunjukkan gambar, murid eja. Lagipun sebab sekarang ni BM salah satu projek untuk panitia bahasa Melayu, kita memang carikan sumbangan untuk dapatkan Smart TV. Yang kita dah berjaya buat di kelas 1 UTM dan kelas 2 UTM lah, sebab kita panggil tu projek kelas eksklusif. Salah satu nak jadikan pembelajaran, sebab kita nak fokus kepada murid-murid yang lemah membaca. Jadi kita nak jadikan mata pelajaran bahasa Melayu tu lebih menarik lah, lebih interaktif menggunakan Smart TV tu. Kita guna Smart TV tu untuk tarik minat mereka. Tarik minat mereka supaya mereka dapat menumpukan perhatian ketika PDP kan. Jadi soalan yang seterusnya, apakah contoh aplikasi yang cikgu biasa gunakan dalam PDP? Aplikasi yang biasa saya gunakan sekarang ni sebanyak gunakan Canva lah. Sebab sekarang kan Canva kita dah boleh buat game sendiri kan. Dia dah ada Canva AI code tu. Jadi kita bolehlah hasilkan game untuk menarik minat pelajar. Tapi
Kalau untuk bahasa Melayu sebanyak gunakan canvas nak sebagai apa buat untuk presentation untuk murid-murid tahun 2 lah. Sebab banyak buat flashcard supaya dia nampak lah untuk ejaan untuk membaca tu jadi lebih menarik. Kalau untuk subjek RBT, sebab subjek RBT ni murid-murid ni dia banyak perlu buat menghasilkan produk, menghasilkan projek. Jadi sebelum untuk menjana idea tu sebanyak gunakan whiteboard dalam Canva secara berkumpulan, biasa dekat mak-mak komputer. Murid-murid ni dia dalam kumpulan dia boleh macam brainstorm lah. Dia brainstorm ni dia untuk dia hasilkan idea lah, apa idea yang boleh diketengahkan lah untuk dia hasilkan projek dia. Itu lah cakap ni. Dan kadang-kadang kalau untuk quiz kita gunakan Kahoot juga. Soalan yang terakhir, adakah penggunaan teknologi ni memberi kesan positif kepada murid dan adakah cikgu ni mengalami kesukaran dalam menggunakan teknologi ni? Okey, kalau daripada segi kesukaran dan cabaran, kalau ikutkan sebelum ni kesukaran dia sebab sebelum kelas tahun 1 dengan 2 ni dia tiada televisyen, tak ada TV, smart TV tu. Kita terpaksa bawa LCD lah. Tu yang suka tu. Kena angkut LCD ke kelas, ambil masa lah untuk set up LCD semua tu kan. Kalau untuk macam bengkel RBT, dia dekat situ dia memang tak ada walaupun subjek RBT tu dia banyak terlibat dengan subjek pengaturcaraan, tapi tak disediakan komputer. Kita terpaksa gunakan komputer dekat mak-mak komputer lah. Jadi masalahnya sebab mak-mak komputer ni digunakan oleh semua warga sekolah. Jadi kita kena berebut lah sikit. Kena book dululah mak-mak komputer tu nak gunakan untuk subjek RBT. Lepas tu daripada segi impak dia tu, kalau saya nampak lah, kalau murid tahun 2 tu macam kalau biasa, kalau kita tampal gambar dekat whiteboard kita suruh tulis tu, ada kadang-kadang dia macam sebab benda tu dah biasa kan. Kalau kita bagi tablet, dia tulis jawapan pada tablet tu, dia rasa lagi menarik lah, dia rasa lagi wow lah sebab dia tengok gambar, dia lagi seronok lah benda tu. Kalau kita sediakan macam kalau dekat Canva kan kita boleh buat permainan kan, macam flip card untuk murid gunakan untuk cari ejaan perkataan dengan gambar untuk padankan ejaan perkataan tu. Dia nampak lebih teruja lah benda tu berbanding kita buat kad biasa. Boleh, tapi taklah semestinya kita gunakan teknologi semua sepenuhnya. Ada juga kita gunakan secara biasa lah, secara yang guna whiteboard, murid menulis. Sebab menulis tu bagi saya penting juga untuk pastikan murid tu koordinasi tangan dia tu kan. Sebab sekarang ni murid-murid ni daripada segi tulisan lah, tulisan tu kita terpaksa gunakan balik buku garis 3 tu. Sebab dia kat rumah dia memang tak akan menulis. Jadi nak pastikan tulisan dia tu kemas, memang kita paksa jugalah guna buku sistem Tolkien semualah untuk menarik minat murid-murid ni. Rasanya tu je lah kot. Saya rasa itu sajalah untuk penubuhan hari ini. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Okey, sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi untuk menerima temubual saya pada pagi ini. Jadi sebelum kita teruskan dengan temubual, boleh cikgu kenalkan nama cikgu dulu, tempoh cikgu berkhidmat dekat sekolah ni berapa lama dan apa jawatan yang cikgu pegang kat sekolah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajar Roslina binti Haji Jaafar, selaku PKN lah di SK Kampung Bedan. Saya baru berkhidmat di sini 1 tahun. Sebelum ni saya berkhidmat di SK Kampung Karangan selama 7 tahun. Dan masuk tahun ni saya sudah berkhidmat selama 32 tahun. InsyaAllah 3 tahun lagi saya pension. Jadi
Soalan yang pertama, bagaimanakah keberkesanan program rancangan makanan tambahan iaitu RMT dalam membantu murid B14? Okey, alhamdulillah setakat ni sekolah SK Kampung Bedal mempunyai lebih kurang 214 orang murid yang mendapat bantuan RMT, dan alhamdulillah juga RMT ni memang beri peluang sangat-sangatlah kepada murid Kampung Bedal ni, sebab kita ni ramai di kalangan B40, dan setakat ni tidak ada apa-apa masalah. Dengan RM3.50 untuk seorang murid itu memang mencukupi, dan memang membantu murid SK Kampung Bedal dari segi bantuan RMT ni. Dan saya cuma kekangan di segi kehadiran murid lah. Kadang-kadang murid tu dia hadir lewat, jadi ada yang sempat, ada yang tak sempat makan RMT. Tapi saya masih juga minta guru bertugas untuk pastikan mana murid yang lewat tu, kita pastikan murid tu makan juga RMT pada hari itu. Jadi alhamdulillah lah setakat ni dapat dilaksanakan dengan baik. Dan soalan seterusnya, apakah bentuk kebajikan lain yang sekolah ini sediakan untuk murid yang memerlukan? Sekarang kita alhamdulillah ada bantuan untuk wang, bantu sebanyak RM100 setahun. Kemudian kita ada bantuan awal persekolahan RM150 setahun. Itu di awal sesi lah. Maknanya biasanya kita akan edarkan duit tu dalam minggu pertama sekolah untuk DAP. Wang biasanya pertengahan tahun. Dan kita juga ada bantuan-bantuan daripada NGO. Seperti macam tahun ni, tahun 2025 ni, murid kita telah pun dapat lebih kurang 100 buah setiap orang, 100 orang untuk 100 buah beg sekolah, dan juga peralatan alat tulis lah di awal tahun. Dan setiap kali Ihya Ramadan pun pihak sekolah akan pastikan semua asnah-asnah dapat bantuan. Jadi soalan yang seterusnya, apakah cabaran utama dan tindakan yang akan cikgu ambil dalam menguruskan kebajikan murid dekat sekolah ini? Setakat ni nak kata cabaran sangat tu tak ada lah. Jadi kita akan maklumkan kepada guru bantuan untuk dapatkan segala maklumat murid. Cuma nak dapat cepat dengan lambat tu je maklumat tu untuk kita dapat. Jadi setakat ni untuk takaful ke kita ambil masa untuk nak dapatkan maklumat murid. Kadang-kadang ibu bapa ni dia duit tu dia nak, tapi dia nak bagi dokumen tu je, jadi lambat. Jadi kita perlu kadang-kadang untuk nak selesaikan satu-satu bantuan tu. Contoh kita ada bantuan kewan kecemasan untuk murid yang contohlah ibu bapa dia meninggal ke, aksiden ke, kan, maknanya ketua keluarga. Dan kewan kecemasan ni kita akan dapat 300 one off lah itu 300. Tapi untuk nak mendapatkan maklumat tu akan masa sikit. Yang tu je lah, yang lain alhamdulillah lambat sikit. Sebab kadang-kadang bila ada ibu bapa mak ataupun ketua keluarga dia meninggal, mungkin kadang-kadang dia berpindah. Macam kita tahun lepas kita ada seorang murid, ayah dia meninggal. Lepas ayah dia meninggal, mak dia balik tinggal di kampung. Jadi kita nak dapat alamat dia apa semua tu, itu je lah cabaran. Kita bukan nak bagi, memang nak bagi, memang nak tolong, tapi kita lah dokumen tu lambat sikit. Jadi soalan terakhir berkaitan dengan murid, dari segi tingkah laku atau sasihan murid kat sini, cikgu rasa macam susah ke nak kawan, macam mana cikgu cara cikgu kawan tu? Kita setakat ni murid kita ni murid kampung,
berbagai latar belakang. Jadi kebanyakan latar belakangnya di kalangan ibu-ibu dan ayah yang muda-muda. Jadi setakat ni kalau dipanggil berbincang tu alhamdulillah lah. Ibu bapa yang kita panggil jika ada apa-apa saja masalah dari segi bergaduh ke masalah murid dengan murid, banyak kesnya bergaduh lah. Bergaduh, bila kita panggil bapa ambil beri kerjasama lah, beri kerjasama. Lepas tu dan kita akan bincang dalam badan disiplin sekolah dan mesyuarat badan disiplin sekolah, dan kita juga guna peranan PBS sekolah. PPS tu pegawai perhubungan sekolah, polis lah. Jadi dengan kerjasama semua pihak tu banyaklah masalah yang kita hadapi, tapi tak adalah sasiah yang teruk-teruk sangat. Biasanya bergaduh lah, bergaduh. Cuma kita nak kena beri kepercayaan kepada ibu bapa supaya jangan risau untuk hantar anak ke sekolah. Sebab kadang-kadang ibu bapa macam tak harap ke kita, cikgu di sekolah ni untuk jaga anak. Kan? Jadi kita terpaksa panggil ibu bapa, bincang dengan ibu bapa. Alhamdulillah setakat yang ada kes 2-3 kes ni dapat diselesaikan baik dengan bantuan PPS. Okay, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi menerima temubual pada pagi ini. Sebelum kita mulakan dengan soalan temubual, boleh cikgu kenalkan nama cikgu, jawatan yang cikgu sandang kat sekolah ni dan juga tempoh berapa lamakah cikgu berkhidmat kat sekolah ni? Okey, baik. Nama akak Nur Hafizah. Sebelum ni akak berkhidmat di Johor selama hampir 8 tahun. Kita berpindah ke Kelantan ni pada bulan 9 tahun lepas. Melalui pertukaran lah. Jadi tempoh perkhidmatan akak di sekolah ni hampir lebih kurang 9 bulan. Sebelum ni akak berkhidmat di Pasir Gudang Johor. Jadi bila akak berpindah ke sekolah ni, jawatan akak pun tetap sama, iaitu guru bimbingan. Guru bimbingan dan kaunseling lah. Daripada dekat Johor pun memang guru bimbingan dan kaunseling, dan bila bertukar sini pun memang guru bimbingan dan kaunseling. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah pihak Puan mengenal pasti murid yang mengalami masalah? Okey, bagaimana kita nak kenal pasti murid bermasalah? Pertama sekali, pentingnya kita sebagai cikgu bimbingan ni membina hubungan dengan cikgu-cikgu lain. Bila kita membina hubungan dengan cikgu-cikgu lain, daripada situlah kita akan tahu tentang maklumat murid, latar belakang murid tu, masalah murid. Jadi melalui guru kelas, yang pertama sekali melalui guru kelas. Jadi bila kita membina hubungan yang baik dengan cikgu-cikgu ni, guru kelas tu sendiri akan melaporkan kepada kita kalau ada berlaku apa-apa kes yang melibatkan murid dia dalam kelas. Itu pertama sekali, guru kelas. Sebab guru kelas ni dia lebih kenal budak-budak dia, dan guru kelas ni dia lebih tahu latar belakang keluarga murid-murid dia tu. Kita membina hubungan dengan guru kelas. Okey, yang pertama guru kelas. Lepas tu bila kita dah membina hubungan dengan guru kelas tu, cara kita nak kenal pasti lagi murid yang bermasalah ni, contoh kalau untuk sekarang fokus utama akak ni, akak fokuskan kepada kehadiran murid. Sebab kalau isu utama sekolah ni adalah masalah konten. Kita akan berhubung dengan guru kelas. Lepas tu akak akan buat satu Google Form untuk guru kelas isi murid-murid yang kerap tidak hadir. Jadi daripada situlah kita tahu kekerapan budak tak hadir tu. Google Form kita boleh isi ataupun kita melalui guru kelas. Kita tahu budak bermasalah lah. Isi kehadiran tu lah kita. Ya. Daripada kehadiran tu lah, bila kita kita akan detail lagi lah, sama ada di masalah keluarga ke, masalah apa ke. Dan kebanyakan guru kelas lah banyak memberikan maklumat tentang murid itu mengalami masalah gapo-gapo.
Jadi soalan yang seterusnya, apakah bentuk bimbingan ataupun intervensi yang dijalankan kepada murid yang bermasalah? Okey. Bimbingan ataupun intervensi ni dia bimbingan ataupun intervensi dia berdasarkan kes. Okey, kalau contoh kes Ponteng dari segi bimbingan dan intervensi ni, yang pertama sekali untuk murid, biasa akan buat sesi kaunseling individu ataupun bimbingan individu kalau sekiranya murid tu hadir ke sekolah. Lepas tu yang kedua adalah sesi konsultasi bersama ibu bapa ataupun sesi perbincangan bersama ibu bapa. Perbincangan bersama ibu bapa tentang isu ataupun masalah yang dihadapi oleh anak dia lah. Lepas tu yang ketiga, kita akan buat ziarah cakna ke rumah. Intervensi untuk ziarah cakna ke rumah untuk kita tahu dia punya masalah lah. Okay. Jadi apabila dah melakukan intervensi dari beberapa intervensi tadi, apa kesan yang dapat? Adakah kesan positif atau kesan negatif? Banyaknya kesan yang positif lah. Contohnya kalau contoh murid tu lama dekat mai sekolah, kita akan nampak perubahan di mai sekolah. Sebab kita selalu pergi rumah dia, kita pergi ziarah cakna, bawa pentadbir pergi rumah dia. Lepas tu kalau macam budak yang kelakar dia pula, kita akan hantar surat amaran Ponteng. Jadi benda tu menunjukkan bahawa pihak sekolah ni cakna tentang isu yang dihadapi tu. Jadi parent tu akan paksa juga anak dia untuk mari sekolah ke mana pun, sebab dia tahu cikgu akan berulang pergi ke rumah dia. Jadi adalah sikit dia punya ni. Dia macam pihak sekolah macam ambil berat prihatin. Ya. Jadi saya rasa itu sahaja untuk perbualan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum tu boleh saya tahu dulu nama penuh cikgu, jawatan, tempoh berkhidmat dekat sekolah ni selama mana, dan peranan cikgu dalam program ataupun dasar dekat sekolah ni. Okey, nama saya Muhammad Hakimi bin Mat Setapa. Saya sebagai guru penerokan co-curriculum di sekolah ini, dan saya baru dalam 3 atau 4 tahun di sekolah ni. Saya bermula pada 2023, mula berpindah di sekolah ni. Peranan saya dalam program tentulah saya monitor setiap program dan acara-acara atau aktiviti curriculum dan sukan. Jadi saya ada sediakan beberapa soalan lah untuk tanya cikgu. Jadi soalan yang pertama, seperti yang kita tahu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan dasar satu murid satu sukan yang mewajibkan semua murid untuk terlibat dalam aktiviti sukan. Jadi bagaimana cikgu menerapkan dasar itu dekat sekolah ni? Okey. Untuk menerapkan dasar satu murid satu sukan, saya dan beberapa cikgu-cikgu lain yang di bawah Dr. Kuasa Induk memikirkan untuk melaksanakan dan pelbagai aktiviti dalam sukan supaya menarik minat. Sebab kita menghadapi masalah jika murid tu seorang yang agak pandai dalam pelajaran, dia kurang minat dalam sukan. Tapi kalau murid tu kurang pandai dalam pelajaran, dia akan berpusu-pusu untuk menyertai sukan. Jadi kita terpaksa fleksibel lah, pelbagaikan acara-acara, pelbagaikan aktiviti untuk menarik minat mereka supaya menyertai sukan yang diperintahkan tu oleh KPM kita. Macam kita menyeimbangkan untuk semua murid menyertai sukan itulah. Kita terpaksa fikirlah cara untuk menyeimbangkan tu. Setakat hari ni saya rasa belum tercapai lagi. Soalan kedua, apakah cabaran utama yang cikgu hadapi dalam aktiviti co-curriculum? Cabaran utama yang paling utama adalah masalah kewangan. Awak faham kan? Setiap kali bawa murid keluar, kita kena sediakan duit untuk mereka berbelanja. Saya tetapkan di sekolah ni, satu murid RM 6. Cikgu RM10 untuk isi kereta, minyak kereta. Itulah cabaran utama, ialah kewangan. Dan sini soalan terakhir cikgu. Jadi bagaimanakah tindakan yang akan diambil jika ada murid yang ponteng, yang tak datang ke curriculum pada waktu petang yang telah ditetapkan Pihak sekolah akan melihat data kehadiran
jika ketidakhadiran tu melampau, contohnya 5 kali atau 6 kali berturut-turut, kita akan bagi surat pertama, surat amaran lah. Surat pertama, surat kedua dan surat ketiga. Dan jika tidak berlaku perubahan, kita akan pergi melawat ke rumah untuk tengok apa masalah dia. Okay. Terima kasih cikgu untuk jawapan yang cikgu berikan tadi. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada cikgu kerana sudi menerima temu bual saya pada hari ini. Jadi sebelum kita teruskan dengan temu bual, cikgu kenalkan nama cikgu, dah berapa lama cikgu berkhidmat dekat sekolah ni dan jawatan yang cikgu pegang dekat sekolah ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih atas peluang temu bual ini. Okay, nama cikgu Muhammad Rafiuddin bin Razali. Tempoh cikgu berkhidmat di sekolah ni daripada tahun 2022 sehingga sekarang, semasa 2025, iaitu lebih kurang 3 masuk tahun ke-4. 4 tahun lah di sekolah ni. Jadi jawatan cikgu di sekolah ini, yang pertama sebagai SU Sukan, asisten sukan sekolah, dan yang kedua ketua panitia untuk subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama, iaitu apakah pencapaian tertinggi sekolah yang melibatkan pertandingan dekat luar sekolah? Okay, pencapaian tertinggi sepanjang cikgu berada di sekolah ini daripada tahun 2022. Bermula 2023 kita ada seorang murid untuk sukan merentas desa. Murid kita ni Hafizan, dia telah mewakili sekolah ke peringkat daerah, iaitu daerah Kuala Kerai, Kejohanan Merentas Desa daerah Kuala Kerai. Beliau mendapat tempat ketiga. Seterusnya secara automatik dia terpilihlah untuk mewakili daerah Kuala Kerai ke peringkat negeri. Jadi di pertandingan MSSK 2023 tu, Hafizan sekali lagi mendapat tempat kelima. Okay. Sekali lagi dia pun terpilih untuk mewakili negeri Kelantan ke MSSSM lah pada tahun tersebut, 2023. Okay. Untuk seterusnya bagi tahun 2024 kita ada 2 sukan, iaitu bola sepak. Murid kita dalam bola sepak iaitu Rafiq Aiman. Rafiq Aiman dia terpilih mewakili daerah Kuala Kerai ke MSSK pada tahun 2024 bagi sukan bola sepak. Dan satu lagi untuk sukan olahraga, murid kita Zaril Adha juga terpilih ke peringkat MSSK mewakili daerah Kuala Kerai dalam acara 1500 meter jalan kaki. Bagi untuk tahun semasa pula, pada tahun 2025, pasukan bola sepak sekolah baru-baru ini telah menjuarai kejohanan bola sepak peringkat level 1. Dalam sejarah sekolah kita lah tu, sebelum-sebelum ni belum pernah lagi paling tinggi pun tempat kedua. Tapi pada tahun ini kita menjuarai kejohanan bola sepak level 1. Seterusnya pasukan sekolah kita terpilih untuk ke peringkat daerah. Jadi bagaimana pemilihan murid sekolah ni sebagai wakil? Cikgu pilih tu dari aspek macam mana untuk dihantar bertanding? Okay, untuk dari segi pemilihan tu saya dibantu juga dengan guru-guru lain. Kita tengoklah dari segi bakat semula jadi murid, kebolehan murid. Lepas tu melalui sesi latihan yang kita atur untuk mengoptimalkan dia punya bakat lah. Okay. Lepas tu selesai pemilihan, kita akan buat saringan dulu macam pertandingan untuk peringkat sekolah. Dari situ kita akan tengoklah siapa-siapa yang layak kalau kita pilih untuk mewakili sekolah dan seterusnya ke peringkat seterusnya. Jadi soalan yang terakhir, adakah aktiviti sukan yang disertai ini dia bagi manfaat ataupun kelebihan kepada murid? Bagi saya semestinya sangat-sangat bermanfaat lah. Aktiviti sukan di sekolah sangat bermanfaat untuk murid-murid. Salah satu sebabnya melalui sukan ni dia boleh membentuk disiplin dari segi ketepatan masa datang ke latihan. Bila dah jadi habit dekat pandai, dia boleh
apply je kat kelas lah, kat sekolah dari segi masa PDP, mendapati masa, lepas tu meningkatkan keyakinan diri. Sebab mewakili sukan, bila semasa bertanding mereka berhadapan dengan pihak lawan, juga penyokong dan orang ramai. Jadi keyakinan diri itu untuk berhadapan dengan khalayak ramai ni tak ada masalah lah bagi mereka. Jadi kat kelas pun sama juga, boleh apply. Dan tu sebab kat kelas pun kadang kita tengok ada juga murid yang malu untuk keluar ke hadapan. Jadi kebanyakan saya tengoklah atlet-atlet sekolah saya ni bila dah pernah mewakili sekolah berhadapan dengan orang luar, jadi kat kelas pun tak ada masalah lah untuk bangun jawab soalan cikgu, untuk ke depan membuat pembentangan, gitu lah. Selain tu pencapaian individu mereka, contohnya macam kita cakap ada Hafizan, Rafiq yang pernah mewakili sekolah pada peringkat tertinggi ni, pencapaian mereka ni membantu mereka lah untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah-sekolah yang lebih berprestij. Contohnya seperti sekolah sukan, bila boleh menyertai sekolah-sekolah tersebut, peluang mereka dalam bidang sukan tu saya rasa lebih besar lah, sebab di sekolah-sekolah tersebut dia latihan lebih berpengalaman, lepas tu jadual latihan yang kata lebih teratur. Jadi ini boleh lagi membuka bakat-bakat mereka untuk berkembang lah pada peringkat tertinggi. Jadi saya rasa itu sahaja soalan untuk membual hari ini. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Okey, sama-sama. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Terlebih dulu saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi untuk menerima temu bual saya pada hari ini. Jadi sebelum kita teruskan dengan soalan, boleh Encik kenalkan nama Encik dulu, berapa lama Encik dah berkhidmat kat sekolah ni dan jawatan apa yang Encik pegang kat sekolah ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazri bin Abdul Qadir, bertugas sebagai pembantu operasi di SK Kampung Bedah ni. Lebih tahun ke-8 dah. Dari bermula 2017 hingga sekarang 2025. Okey, dah lama dah tahun. Okey, jadi soalan yang pertama, bagaimanakah Encik membantu guru dan juga pentadbir dalam menguruskan urusan harian kat sekolah ni? Macam tugas-tugas Encik lah. Ya. Tugas utama saya ialah seperti photostat ke, risau ke, untuk bahan mengajar murid. Jadi cikgu-cikgu bagi macam buku untuk photostat untuk kegunaan dalam kelas macam tu. Okay, soalan yang kedua, apakah cabaran yang paling kerap ataupun cabaran utama yang Encik hadapi semasa menguruskan sekolah ni, dan apa tindakan yang Encik akan lakukan untuk cabaran tu? Ya, kalau benda-benda yang cabaran yang kita hadapi seperti nak benda-benda yang nak di photostat tu, kita nak segera ajar, segera lah. Lepas tu kita cabaran tu bila cikgu tu bagi tugas nak dengan cepat, dengan cepat, hantar cepat. Tempoh je nak segera lah dalam masa yang sama. Okay, soalan yang terakhir, apakah Encik rasa penambahbaikan yang patut dilakukan kat sekolah ni? Minta semua guru atau sesiapa yang terlibat ni berilah dokumen tu awal sikit lah. Macam 2-3 hari sebelum nak diperbanyakkan photostat tu lah. Dia bagi supaya Encik boleh prepare awal. Prepare awal. Sebab kan kita pun ada tugas-tugas yang sebelum ni tak selesai tu, kita kena buat dulu. Kita sebab kita pun ada duduk di kaunter, kita tadi nak tumpu ke kerja lah. Sebab kita biasanya buat sebelah hari petang. Pasal kita pun ada pelanggan kadang-kadang tinggal kosong cabak.
Sebab staff pun tak banyak lah. Jadi saya rasa itu saja untuk membuat pada hari ini. Terima kasih Cik kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Sama. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan kerana sudi untuk menerima temu bual pada pagi ini. Jadi sebelum kita mulakan dengan temu bual pada hari ini, boleh Puan kenalkan nama Puan, berapa lama Puan berkhidmat dekat sekolah ni dan apa jawatan yang disandang dekat sekolah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nara binti Abu Bakar. Bertugas sebagai pembetul takbir di SK Kampung Bedang. Berkhidmat sudah hampir 9 tahun di SK Kampung Bedang. Sebelum ni di SK Kolona 21 tahun. Sebelum tu saya bertugas di SRK 1 Jalan Selangor. Selama 10 bulan. Okey, lama ya. Terlama di Selangor. Jadi teruskan dengan soalan yang pertama. Bagaimanakah tugas harian di pejabat sekolah ini biasanya dijalankan? Tugas yang dijalankan kita macam bagi kita senarai apa yang perlu kita dibuat hari ini. Sebelum kita melakukan kerja tu kita senarai apa yang perlu diutamakan dahulu, baru kita jalankan, buat satu-satu, selesai satu-satu. Memang kerja ini kalau di sekolah SK Kampung ni tak payah sorang, dia sebagai pembantu takbir, kewangan dan perkhidmatan tu tak payah sorang. Semua di atas kepala Kak Ayah belakang. Semua di Kak Ayah nak buat belakang, naik pangkat cikgu, remis cikgu, cuti cikgu, gaji pusat gaji, kewangan, semua Kak Ayah buat. Tapi Kak Ayah kena bagi masa lah. Kita banyak Macam susah kita sore. susah lah sore. Ini soalan yang kedua, bagaimanakah Puan mengurus tekanan kerja, terutamanya semasa waktu yang sibuk? Masa sibuk ni macam gini lah. Kalau lah mari kerja tu berpintu, kita pilih satu dulu. Hak mana mula-mula sekali kena perlu diambil tindakan. Kita buat itu dulu. Kita buat satu persatu. Kalau waktu kena atas segera, kita kena ambil yang tu dulu. Tapi masa kalau kita macam awal bulan ni kita tak boleh diganggu lah sebab sibuk dengan bayar rent, RMTS, beras, dengan tutup akaun, penyata perisuan bank kita kena buat. Masa puncak tu kita kena bagi masa. Mari sekolah hari ni, apa perlu kita kena buat? Ya kita utamakan yang perlu dulu. Itu ya Kak Ayah. Ambil yang penting dulu. Yang penting dulu. Dan soalan terakhir, apakah cadangan Puan untuk menambah baik pengurusan pejabat ataupun urusan dokumentasi sekolah ini? Untuk bagi Kak Ayah lah, kalau untuk menambah baik pengurusan sekolah ni, kena tambah satu lagi pembetul takbir, keuangan. Sebab orang ni kita tak sempat, kadang-kadang kita terpaksa bawa balik kat rumah kerja kita. Sebab bagi Kak Ayah nak semua kerja Kak Ayah perfect. Gaji guru, gaji cikgu Kak Ayah tak asing, ada hak. Kak Ayah apa gaji tak masuk lagi ni, Kak Ayah tak asing gitu. Macam kuahnya pun, kalau macam bayar perak RMTS tu, mesti ke mana-mana 10-5 bulan mesti Kak Ayah jelaskan. Sebab benda tu melibatkan audit ke. Mana dia akan aku baik kena bayar 5 bulan. Sebab tapi Kak Ayah ni berurusan dengan orang lain macam berapa sen ni sekolah RMTS ke cikgu yang buat. Kalau cikgu tu lambat, kita lambat lah. Tapi Kak Ayah ni bagi tahu ke PKH di mana-mana pun sebelum 5 bulan Kak Ayah ada tanggungjawab Kak Ayah. Sebab Kak Ayah nak bayar sebelum 5 bulan. Gitu prinsip Kak Ayah. Sebab Kak Ayah boleh Kak Ayah nak kalau Kak Ayah comel gaji cikgu Kak Ayah seperti tu lah. Sebab tahun ni pun insyaAllah tadi pun dah audit saat ni, sekolah Kak Ayah pun dapat cemerlang lagi. Betul-betul subscribe Kak Ayah duduk sini 9 tahun, ini sekolah Kak Ayah 9 tahun dapat cemerlang. Nak betul kita kita cemerlang. InsyaAllah lagi sebelum Kak Ayah ada setahun lagi kena. Kali sehingga Kak Ayah pecing, Kak Ayah nak sekolah Kak Ayah tekal dengan cemerlang. Bawa Kak Ayah, kepala Kak Ayah tu kan tak sih nak bagi alas tu Kak Ayah ni tu ada kan. Buat kerja pun sambil tak sih gitu. Kerana kerja Kak Ayah perfect.
Biarlah orang tengok meja kat kabut. Itu tak betul. Asal tidak kat beres. Itu kan. Gitu kan. Agak nak suruh cikgu-cikgu tu tak ada komen masalah gaji. Tapi kan nak kalau boleh nak jabatan tambah baik tambah satu kemudahan lah seorang lagi untuk membantu. Bukan apa kalau mai seorang lagi ambil macam mata kau ni kat yang boleh buat gaji cikgu kat yang boleh buat macam sistem kat yang kan orang bodoh. Jadi kalau guna sistem pangkat ke apa ni lambatlah sikit kat ayah. Kita kira sebenarnya cikgu mak muda gitu ya. Tapi ayah selesa dengan kerja kat ayah. Gitu. Jadi saya rasa itu sahaja untuk bertemu bual pada hari ini. Terima kasih buat kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik kerana sudi untuk menerima temu bual pada pagi ini. Jadi sebelum kita meneruskan dengan temu bual pada hari ini, boleh Encik perkenalkan nama Encik dahulu. Dah berapa lama Encik berkhidmat sebagai pengawal keselamatan di sekolah ini? Nama saya Muhammad Khairul Izwan bin Abdul Fattah. Saya telah bekerja di sini selama 11 tahun. Okay, baiklah. Terima kasih Encik. Jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama. Bagaimanakah Encik memastikan keselamatan murid-murid sekolah ini pada setiap hari? Pada setiap hari kita akan membuat rondaan 2 jam sekali. Lepas tu semasa murid keluar daripada sekolah, waktu pulang ke sekolah, kita akan menjaga lalu lintas untuk pastikan murid selamat pulang. Maksudnya daripada segitu Encik macam menjaga lalu lintas jalan kan. Jadinya memudahkan pergerakan serta keselamatan murid lah kiranya kan. Ya betul. Okay. Jadi soalan yang kedua, bagaimanakah Encik bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memastikan peraturan di sekolah ini dipatuhi, macam nak melintas jalan tadi? Kita akan kita akan bertanya kepada pentadbir macam mana untuk menguruskan budak-budak. Lepas tu kita akan tak apa fikir, tak apa, nanti boleh cut. kat ni. Tabir dipatuhi kan. Kita akan bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memastikan keselamatan pelajar dan kita akan memudahkan urusan kepada ibu bapa untuk pastikan murid-murid dengan pentadbir tu, bila sebut dengan pentadbir tu macam pastikan berbincang dengan pentadbir macam mana nak menjaga keselamatan murid itu dari segi peraturan yang nak melintas jalan lebih kurang. Jadinya apabila ibu bapa hantar murid tu macam selamatlah sampai ke dalam sekolah. Jadi soalan yang seterusnya, apakah langkah yang akan diambil jika terdapat orang yang tak dikenali, iaitu orang luar yang masuk ke dalam kawasan sekolah? Kita akan bila ada orang luar datang ke sekolah, kita akan bertanya ke mana dia nak pergi, apa tujuan dia. Lepas tu kita akan rekod maklumat dia sebelum dia masuk ke sekolah. Jadi kiranya maklumat pelawak yang akan masuk ke dalam sekolah itu akan dicatat. Dicatat. Dan akan dihantar ke pihak pentadbir. Okay. Jadi soalan yang terakhir, adakah tugas sebagai seorang pengawal keselamatan ini Encik rasa macam terbeban ataupun berat? Bagi saya tiada masalah sebab kita menjalankan tugas untuk untuk rezeki kita. Jadi kita apa yang pentadbir minta tu kita sentiasa terima tanpa persoalan lah. Saya rasa itu sahaja untuk temu bual pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Lebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik kerana sudi untuk terima temu bual saya pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan dengan soalan temu bual,
Boleh Encik kenalkan nama Encik dulu. Dah berapa lama Encik berkhidmat dekat sekolah ni dan juga jawatan yang Encik pegang dekat sekolah ni? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Asman Syam bin Mazin. Saya berkhidmat di sekolah ni sudah 9 tahun. Jawatan saya pegang sebagai penanda kantin. Jadi, kembali dengan soalan yang pertama. Apakah cabaran dalam mengurus kantin dan tindakan yang dibuat untuk hadapi cabaran tersebut? Cabaran saya makin ni lah, makin ni. Cakap makan dulu. Makin ni lah. Makin ni dia tukar dari segi kita kenali makin ni. Lepas tu jaga daripada racun ni. Daripada apa tu harga-harga mahal dan itu. Mahal, memang mahal sangat lah harga ni. Harga mahal. Kan ni? Lagi? Betul? Tadi kata cabaran macam dari segi harga mahal, dari segi keracunan. Jadi, apa tindakan yang Encik akan buat untuk cabaran tersebut? Macam aku bagi itu kita penyenang tu lah, susu hati nak lah sebab kita masuk ada tenda kan boleh. Ikut tu lah. Batu juga lah dia bagi tu tengok atas bagi lah ke apa. Macam segi keracunan tu kita kena tu lah. Makin dia dalam keadaan bertutup ke apa tu ke apa. Dalam keadaan tu lah semua lah. Cara penjagaan. Cara penjagaan dia lah. Soalan yang seterusnya, bagaimana untuk pastikan penyediaan makanan untuk murid ni ia memenuhi standard kesihatan dan juga sesuai dengan murid ni? Dia mungkin ikut kesihatan murid dan kesesuaian murid. Pemilihan makanan. Ikut menu dia. Menu dia macam makin RMP kita ikut menu dia. Tu sediakan gula, kari, gabung gendoh lah. Letak sibuk belemuk lah gabung gitulah. Penyediaan ni macam ikut piramid yang seimbang lah. Betul. Ikut piramid lah gabung. Soalan seterusnya, bagaimana cara penerapan harga dan yang berbatutan kepada murid ini? Harga kita ikut harga sini. Harga sini dah jadi makin ni lah ke bawa kita jual ke macam ayam kita jual sia ke bawa. Jadi ayam tu pada naik suka-suka lah ke bawa macam nasi ke bawa. Ikut bagi lah ke bawa orang di sekolah ni bukan orang kaya berlaku ke bawa. Orang macam orang B40 lah, panggil B40 lah betul lah ke bawa. Jadi soalan yang terakhir, contoh kalau kantin dia menerima aduan daripada murid macam tak sedap ke, harga mahal ke, jadi apa tindakan pihak kantin akan lakukan? Kita akan bahasa berlalu tu kita akan tidak kira tukar tu sedap lah. Kita akan usaha lebih lah tu lah, kita akan cari lah asal kita mana ke apa. Contoh tak sedap dah buat di sini makan ni, kita tukar kita masuk ke kadang ke apa. Gitulah ke apa. Jadi saya rasa itu saja soalan untuk pembuat pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Okey, masih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi sebelum tu boleh cikgu tahu dulu awak nama apa? Awak darjah berapa? Nama saya Dian Zara binti Muhammad Syafizai. Saya kelas 5 USM. Jadi cikgu ada beberapa soalan lah cikgu nak tanya awak. Jadi soalan yang pertama, apa yang awak suka datang sekolah dan kenapa awak suka datang sekolah ni? Sebab banyak kawan, boleh belajar sama-sama. Soalan yang kedua, apa subjek atau mata pelajaran yang awak suka? Kenapa? Semua, tapi kecuali matematik. Kenapa awak tak suka matematik? Sebab susah. Susah? Okey, soalan yang ketiga, adakah kamu faham apa yang cikgu awak ajar dalam kelas? Faham? Semua betul? Betul. Kalau macam ada subjek yang awak tak faham, apa yang awak akan buat? Tanya cikgu ataupun tanya kawan. Okey, last sekali cikgu tanya.
apa yang awak akan buat kalau besar nanti awak akan jadi cikgu juga? Apa awak nak buat dekat murid awak? Ajar dia sampai jadi macam cikgu. Jadi macam cikgu. Sampai dia berjaya lah. Okey, terima kasih. Dia kami sudi jawab soalan-soalan cikgu.